Okay, jom teman saya makan coconut pudding. Disebabkan payah nak boleh coconut pudding ni, dah berapa hari dah husband saya cari, jadi kita buat sendiri. Terima kasih kepada cik sayang kerana bagi resep ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Sedap. Tak pernah rasa. Rasa dia tu saya tak pernah rasa. Walaupun buat sendiri, rasa dia tu lain. Nak ayat kan apa nama, taklah selembut saya tengok dalam hot viral tu. Lembut ni saya keras sikit. Mungkin kena kurang ke apa sebut jelly tu. Boleh lah, sedap. Bukan nak puji diri sendiri. Tapi memang sedap tau. Nak cari payah, buat sendiri lah weh. Sedap. Rasa awak nak resipi nanti saya bagi next video dah. Biasa kita makan jelly pudding. Jelly pudding. Apa? Jelly kelapa. Biasa kita makan jelly kelapa. Ini jelly pudding. Isi kelapa tu saya tak kokok. Kokok ni tak buai lah masa masak tu. Kita pakai tuai lah ni. Mana dia sebabkan FOMO tapi tak dapat buat sendiri ya. Tunggu habis viral baru kita beli. Tak tahulah habis bila viral ni. Enggak weh. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.